anda pun semua pun tahu kan, dia hari-hari, almost hari-hari lah hantar dia punya step, brisk walk dia kan. Almost orang kata kalau total dah 150,000 step saya rasa. Dia holiday outstation dekat Indon pun dia brisk walk lagi. Dan tadi saya dan dua orang panel jumpa Tuan Zul. Sangat berbeza ya. Masa kita jumpa di sesi LBM, Lambat Baru Mudarat Dr. Ju, Tuan Zul masa hujung belas masa tu, perut dia sangat boroi sangat boroi kita tak boleh sensor. Okay, perut dia sangat boroi. Kalau tengok sini sebelum dia, baju warna pink tu. Itu Tuan Zul yang dulu. Okay, dan sekarang itu sebenarnya gambar untuk MYN yang kedua, awal bulan 2 hari tu. Cuma yang Nabila dah send yang terbaru di grup WhatsApp tadi kan, yang dia bersama dengan Nabila. Okay. So Tuan Zul sangat orang kata berbeza lah. Dia punya boroi tu orang kata C lah. Dah tak nampak dia punya peha. Nampak dia punya orang kata kecil lah. So Nabila nak fokus kepada graf. Anda tengok kat sini. Sebelum join kita punya program, dia punya BMI 33.2. Okay, 33.2. Orang kata obes lah. Okay, dan sekarang ni 28.3. Kelas overweight. Okay, dan lagi sikit nak ke normal. Dan orang sebelum join program dia punya HbA1c dia 6.6 dan sekarang ni dia punya HbA1c dia 5.7. Dah nak reverse kepada normal. Sekarang dia di tahap pre-diabetes. Sangat amazing sebab belum pernah lagi lelaki mendahului peserta-peserta perempuan. Belum pernah. So Tuan Zul ni orang kata pecah rekod lah. Okay, world lah pun orang kata yang kalau pecah rekod dunia tu. Tu. Tapi kalau untuk Bosta memang pecah rekod Bosta lah. Tuan Tuan adalah peserta lelaki pertama. Where taste meets nutritional excellence.